Kalau kerajaan boleh bagi macam-macam subsidi dulu ni, kita jumpa pasal petani, kerajaan bagi macam-macam lah, insentif lah, bantuan. Pasal apa tak boleh bagi pada pedagang kecil? Pasal apa tak boleh buat bangunan? Oleh agensi MARA lah, buat semua pada pedagang kecil yang mana mereka boleh berniaga. Cuma isunya buat tak mana. Kadang-kadang buat tempat orang tak pergi, itu isu lain. Itu kita kena tengok lain lah. Jadi, kalau lah boleh, pasal ni yang mari ni adalah pemimpin kan, kalau lah boleh supaya berhubung dengan pihak berkuasa, kita tak boleh lari pada pihak berkuasa. Semua nak ambil lesen, kena pergi jumpa, kita tak boleh berniaga tanpa lesen. Nanti kita kata lesen nak kena bayar, kena ada lesen. Kalau tak pakai lesen, orang asing berniaga. Dia kata buat apa lesen-lesen, ada orang asing pula pergi berniaga lagi, kita masalah. Jadi sekarang, dalam keadaan sekarang ni, sebenarnya, selain daripada anak minta tadi ni, katakan saya tahu ni, yang kata berhubung, mungkin mereka nak majukan, bila mereka maju, kedai akan besar. Tetapi pada masa sama, mesti diambil kira, ni hadut negara ni macam mana?